Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertiga akan mengajar anda semua berkenaan perkakasan di rumah. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Ismi Aizat Nakiuddin bin Ahmad Nasruddin. Nombor metrik KID 250-504-003. Ismi Muhammad Alif Haikal bin Jailani. Nombor metrik KID 2505-04016. Ismi Ami Hafiz bin Muhammad Azim. Nombor metrik KID 2505-04004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Korang semua tahu tak hari ni kita nak belajar apa? Okey, hari ni kita nak belajar perkakasan dalam ini. Ini dalam bahasa Arab apa, murid-murid? Apa dia? Baitun, rumah. Apa? Baitun, rumah. Sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak tunjuk dekat korang satu video dulu. Cik main pun. Kau tahu tak perabot dalam bahasa Arab tu apa? Tak, aku tak tahu pula. Jom aku ajar. Belajar. Okey, jom. Kau ni cik main pun je. Kenalah belajar bahasa perabot dalam bahasa Arab. Baik. Jom kita belajar. Daripada kau asyik main telefon je, baik kau belajarnya. Aku ni tak adalah pandai sangat babak bahasa Arab ni. Tapi kalau nak berkongsi ilmu tu, boleh lah kan. Jom kita belajar dekat dalam bilik ni. Alright. Amir, kau tahu tak apa yang aku buka ni dalam bahasa Arab? Aku rasa pintu Yun. Salah. Habis tak? Dalam bahasa Arab, pintu bermaksud babun. Oh, babun. Babun. Babun pintu. Ya, Bahasa Arab. betul. Oh, ingat aku pintu Yun. Kau faham tak? Faham. Jom kita sambung. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amir, Haikal, boleh tak aku nak masuk? Boleh. Amir. Aku Kan? dengar cerita tadi kau dengan Haikal ada belajar tentang perkakasan kat dalam rumah dalam bahasa Arab. Betul ke? Betul. Jadi Aika memang nak ajak aku mengajar pasal bahasa Arab. Oh, okeylah. Apa kata kita duduk dulu? Okey, boleh jom. Okey, jom. Jomlah kita duduk. Duduk. Bismillah. Aku dengar cerita tadi. Engkau dengan Haikal ada belajar tentang peralatan dalam rumah dalam bahasa Arab. Betul ke? Betul. Tadi Aika memang ada ajar sikit lah. Kalau kau nak tahu kan, pintu dalam bahasa Arab apa? Pintu dalam bahasa Arab babun. Betul? Betul lah siap. Ah. Betul. Aku ada belajar dengan Haikal juga tadi. Oh lah ya ke? Okey. Okey. Kita dah belajar tentang pintu kan? Kita sekarang tengah duduk atas apa? Kita duduk atas kursi ya? Kerusi. Okey, kerusi dalam bahasa Arab apa kawan-kawan? Amir tahu? Kursi kabun. No, salah. Habis apa? Kerusi dalam bahasa Arab kursiyun. Apa Amir? Kursi Yun. Yes, kursiyun. Mek, kau ni asyik main phone je. Aku dah kata jangan main phone je. Ya kan, aku bukan main pun kosong je. Sebenarnya aku tengok bahasa Arab ni juga peralatan dalam rumah. Korang tak percaya ke? Tengok ni. Betul kan? Disebabkan kau dah belajar dalam bahasa Arab kan. Aku nak tanya kau. Penyapu dalam bahasa Arab apa? Penyapu dalam bahasa Arab Nasatun. Betul tak? Ya, betul. Cantik. Aku dah belajar. Aku nak tanya kau lagi satu lah. Okey, apa dia? Tingkap lah, tingkap dalam bahasa Arab apa? Tingkap Tingkap dalam bahasa Arab Nafidatun. Ya, Betul. betul. Salam sikit. Okey, aku dah pandai. Hijab. Amir, tolong aku bukakan kipas dengan lampu. Aku nak buat kerja ni. Baik, Jad.
Amir. Ah. Alang-alang aku dah minta engkau tolong bukakan kipas dengan lampu. Aha. Kau tahu tak kipas dengan lampu dalam bahasa Arab apa? Okeylah, kipas dulu. Kipas apa? Kipas. Darwatun. Salah. Okey. Kipas dalam bahasa Arab mirwahatun. Apa? Mirwahatun. Mirwahatun. Okey, kipas dah. Lampu. Lampu apa? Lampu babun. Salah. Babun tu pintu. Babun Tadi pintu. Haikal dah ajar. Lampu dalam bahasa Arab misbahun. Misbahun. Oh. Faham? Okey, faham. Bagus Amir. Jack, terima kasih banyak ajar aku dalam bahasa Arab, peralatan dulu dalam bahasa Arab apa semua. Terima kasih banyak. Okay, tak apa. Alang-alang pun aku nak ingat-ingat sikit apa yang aku dah belajar. Jadi aku dengan Haikal boleh kongsi-kongsi dengan engkau. Cukup sampai di sini saja video kami pada hari ini. Semoga korang semua dapat manfaat berdasarkan video kami tadi. Sekian, terima kasih. Sudah belajar sila komen. Kursi berikan tim sofa sarirun tidur junaji kizanatun almari min tadatun meja bulat miratun cermin hammamun tandas misyaun radio televisi TV khalatatun blender furnin kanduhan mukayifun aircon misbahun lampu salajatun bati sejuk. Wassalatun artinya mesin basuh, mikwatun pula setrika, wisadatun bantal, mirwahatun kipas, ghurfatun bilik, sa'atun jam. Sebenarnya hari ini kita nak belajar berkenaan adawatul manziliyah yang bermaksud peralatan-peralatan di rumah seperti mirwahatun, babun, rafun wa ghairuha. Baiklah, Ustaz nak dua orang pelajar melakonkan situasi abang dan adik sedang menutup jendela. Adik, dah nak hujan ni. Tolong tutup tingkap ni. Dah nak hujan ni. Baiklah murid-murid, Ustaz nak korang ulang apa yang Ustaz sebut, okey? Awalan rafun, rak kasut. Awalan rafun, rak kasut. Sanian babun, pintu. Sanian babun, pintu. Wasalisan salajatun, peti ais. Salisan salajatun, peti ais. Okey murid-murid, sebelum Ustaz sambung topik ni, Ustaz nak dua orang pelajar untuk melakonkan satu situasi seorang adik dan abang belajar di atas meja. Adik kenapa belajar berdiri, Dik? Kan ada meja kat sini. Okey, maaf bang. Saya belajar meja. Macam tu lah. Baru tak sakit pinggang. Okey, syabas kepada murid yang dah berlakon tadi. Ustaz ingin tambah lagi dua peralatan di dalam rumah, iaitu yang pertama
Bila pun lantai. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Bila pun lantai. Okey. Yang kedua, middatatun, meja. Ustaz ulang lagi sekali. Middatatun, meja. Okey. Selain itu, Ustaz nak tambah lagi satu kepada korang semua yang selalu korang duduk. Kerusi. Kerusi dalam bahasa Arab korang cuba teka. Apa nama dia dalam bahasa Arab? Nama kerusi dalam bahasa Arab ialah kursiyun. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Kerusi dalam bahasa Arab kursiyun. Alright? Korang dah belajar kan pasal rak rasut, peti ais dan pintu dalam bahasa Arab kan? Okay, Ustaz nak tambah lagi 3 peralatan di dalam rumah dalam bahasa Arab. Okay, yang pertama kita ada nafidatun, jendela ataupun tingkap. Yang pertama nafidatun, jendela ataupun tingkap. Okay. Yang kedua apa ni? Miknasatun ataupun penyapu. Miknasatun ataupun penyapu. Okey, yang ketiga kita ada arikatun, sofa. Arikatun, sofa. Okey, murid-murid, itulah ketiga-tiga barang yang kamu semua perlu mengetahui berkaitan peralatan-peralatan di dalam rumah. Baiklah murid-murid, korang semua faham tak apa yang Ustaz ajar tadi? Sampai sini saja kelas kita. Ustaz akan akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Semua tanda tangan.